Netizen akui besar jasa Fatah Amin. Jadikan sebagai suami contoh. Pandai jaga aib, tak kedekut. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Perkongsian seorang netizen di platform Threads yang memuji pelakon Fatah Amin menjadi perhatian ramai. Sekaligus mencetuskan perbincangan dalam kalangan pengguna media sosial. Menerusi hantaran tersebut, individu berkenaan menyifatkan Fatah sebagai contoh suami yang baik dan wajar dijadikan teladan dalam institusi kekeluargaan. Besar jasa Fatah kepada suami-suami satu Malaysia. Banyak kita boleh ambil contoh dari dia. Sabar, jaga aib, handsome, pemurah, bertanggungjawab, rajin. Tak kedekut, bapa penyayang, handsome dan paling penting nampak circle-nya baik-baik, ciapannya, hari ini. Dalam masa sama, dia turut mendakwa pelbagai tuduhan yang pernah dilemparkan terhadap Fatah sebelum ini tidak memberi kesan besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadapnya. Allah jaga orang baik. Walaupun Fatah difitnah culas nafkah, curang dan sebagainya, rakyat Malaysia langsung tak percaya. Yang percaya ada dalam 32 orang je pun. Dan yang paling penting, perbuatan mengalihkan benda yang menyakiti di jalan adalah sedekah, jelasnya.